Tengok Mek hebat ni. Berapa lapis dah Mek? 3. Tengok Mek ni. Mek umur 70 ni tahun tak ada nyakit sikit habuk ni. Macing manis pun tak ada. Tengok ni duduk Mek. Dah kuih gajeng dah. Mek nama apa orang panggil ni? Sakinah. Mek Sakinah. Nama umur Sakinah. Sakinah dah. Umur apa dah? 70 ni. 70 ni. Tengok ni betul lah kita lalu kat ni dah nampak Mek yang gajeng duduk cari apa panggil ni? Kuih. Kuih dah. Tengok ni duri-duri saja Mek ni. Hai Mek. Duri saja ni. Pas lawe dah. Pas nu yang lo kat nu sikar depan tu. Pas nak muat kan atas gitu. Tu muak gitu. Oh, hai gajeng. Pas mau nak kerja gapo ting-ting nak mau nak kerja. Motau dah. Atau ning mau cari buat diri ke dok wid demo. Wid demo buat. Pas ikut suka demo nak wid lah kat mok lepas itu ya. Lah. Ada. Jadi tak ada mek ngumpah dak lah ni. Dak. Hai gajeng tengok ni. Dah. Hati baik. Tengok Mek ni. Mek dok Mek kuih untuk give wid demo dah. Tak ada nak duit sama Mek dah. Demo kokah demo wid tikak bidai 2 bidai itu dekat Mek lah. Kamu dekat kuih demo. Demo dekat tikar mak. Boleh 2 lah. Jadi sama-sama boleh. Mek mana tengok cara-cara takir. Mek ni umur 70 ni tahu tengok ni. Ni. Duit saja Mek tu. Warning dah. Oh tengok duit umur 70 ni tengok ni pandai ni. Cara-cara dia belah ni. Nak buka nak wid mau tengok. Dia mau tengok cara-cara dia. Banyak juga mana. Ni duri ni. Nak boleh keping tu. Tu dia payah ni. Tu boleh lah tak? Oh tengok duri saja tu Mek tengok ni. Satu orang yang gajeng lah dah jadi contoh. Dia Tino hak yang hebat kali tengok ni. Tengok Mek ni. Sikap Mek dia ni. Hebat tengok ni. Aduh. Muat itu dah. Oh lawe Mek tengok tangan dia duri. Tengok duri dengan tangan Mek dia tu lawe. Dia biasa. Besar dah. Tengok Mek hebat ni. Berapa lapis dah Mek? 3. Pakai sikit-sikit. Tengok ni gajeng. Sikap Mek ni atau lebih dengan kita udan ni lagi ni. Dalam Mek dah. Nak tolong pergi weh abang ni. Tolong pergi. Apa. Okey. Tu dia. Tak ingat dah. Tak pasal saya pergi weh. Okey. Nak pergi weh. Boleh tak? Okey. Tu dia. Tolong pergi weh. Kali dah. Kali. Tu dia. Okey. Tu. Oh, hebat si Mek rak. Ni. Sepang kita udan ni dah ni. Pakai atas Mek tak ada pi Mek dah. Atas kaki je ni. Tengok Mek tubuh sihat lah duduk dengan duduk goek semua. Tengok ni. Kita dah. Inilah nak nyata apa panggil suasana kampung dah, suasana dalam kampung lah nak nyata. Suka sangat suasana macam ni tak. Sebab rasa suka hati dah tengok suasana ni. Dengan suasana kampung-kampung tak. Comel-comel gini dah. Tengok tu dah. Comel sangat dah. Terima kasih semua.